Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada diceritakan tentang penghuni syurga, yang mana penghuni syurga ini telah mendapat pelbagai nikmat yang disediakan oleh Allah Rabbul Jalil. Dan satu kali Allah Azza wa Jal pun bertanyakan penghuni syurga, apa lagi yang kamu nak, aku nak tambah ni? Maka penghuni syurga pun kata, apa lagi yang kami nak wahai Tuhan, segala-galanya kami telah dapat. Allah Ta'ala telah memasukkan kami ke dalam syurga, menyelamatkan kami daripada neraka. Apa lagi yang kami nak? Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan bahawa Allah nak bagi benda yang lebih besar lagi, iaitu aku halalkan kepadamu keredaanku dan aku tidak akan benci kepada kamu buat selama-lamanya. Jadi di sini benda yang lebih besar daripada anugerah syurga dan lain-lain adalah keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini dinyatakan dalam ayat akhir surah Al-Bayyinah, surah Lam Yakun. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk orang-orang yang baik ini adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam syurga itu buat selama-lamanya. Kata Allah, wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah Azza wa Jal. Inilah perkara yang paling besar yang kita dambakan dalam kehidupan kita, keredaan daripada Allah Azza wa Jal.